Seksyen 2 Akta Immigration, takrif permit masuk ialah permit untuk masuk dan tinggal di Malaysia. Di bawah Seksyen 10 Akta Immigration, permit boleh dimohon dan dimohon kepada Ketua Pengarah Immigration dan dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Immigration. Dan di bawah jadual Perintah Immigration 1963, siapa yang layak memohon permit masuk? Pertama, seorang yang memiliki kelayakan profesional atau kepakaran yang membolehkan mereka memberi perkhidmatan dalam negara tapi tidak sampai menjejaskan kepentingan warga negara yang sedia ada. Kedua, mereka yang memiliki sijil yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri mengesahkan kemasukannya adalah untuk kepentingan ekonomi negara. Ketiga, bagi kategori 1 dan 2 ini, dia ada tanggungannya, isteri dan anak-anak di bawah 18. Isteri dan anak-anak di bawah umur 18 ini pun boleh mohon permit masuk. Yang lain,